Halo, saudara semua. Nama Andy. Okay, so lama-lama tak berjumpa sama I YouTube customer lah. So sorry sikit I nak cakap dekat sini sebab I ada kerja lain. Sudah buat itu kerja lain, tapi sana sudah settle lah, sudah packing habis. So sekarang I balik buat I review kereta yang I jual kereta. So ganggu sikit masa lah. So hari ini first time I nak review satu kereta untuk ini. Apa kereta ini? Betul, Beza 1.3 aspek modern tahun 2018. Okay, mari kita tengok ini kereta. Jom. Okay, so sekarang I nak review yang ini kereta Betul, Beza 1.3 aspek tahun 2018. Okay, let's go. Okay, so you boleh nampak yang ini kereta sudah satu layer cat baru. Cat memang you tak boleh buat apa lagi. Okay, so sekarang I pelan-pelan jalan satu lau bagi tengok yang ini kereta. Kereta ini memang lawa, aspek modern dia. Ada boost startnya. So sekarang I pelan-pelan jalan satu lau lah bagi tengok dulu kereta ini condition dia macam mana. Okay, nampak lampu dia semua sekali, spotlight dia semua cantik-cantik lagi boleh tengok ni. Okay, side mirror pun tak ada kena bincang apa-apa, semua clear. Cermin dia ada kena patuh sikit. Ini yang nak tunjuk kasih tahu. Ini ada sikit. Okey. Sampai atas momom sama sekali nampak tak cat dia. Memang lawa-lawa. Memang lawa-lawa. Okey. Link dia pun pakai sama yang original lah. Dia size dia pakai dekat sini 175 65 14 inch. Okey, tayar bunga so far ada hingga dekat 20% macam ni sahajalah, tak banyak lagi lah. Okey. Tutup kawan sama sekali ada. Ini kam tepi pun sama yang ori ni. Okey, depan kotor sikit nanti I nak kasih pasir lagi sekali Tengok ada kotor sikit. Okey. So depan tayar pun lebih kurang lah 10% sampai 20% macam ni sahaja. Tutup kawan sama sekali pun ada juga. Nampak tak lama ini semua yang original kam dia. Okey. Lebih kurang lah 4 tayar hingga dekat 20%, 10% macam ni tayar saja bunga dia. Okey. Nampak taran sama sekali. Memang cun-cun cantik. Okey. Nampak belakang sama sekali. Belakang yang ini tayar baru sikit lah ini. Ini ada lagi dekat 30% 40% lah. Okey. Tengok semua sekali taran. Tutup kawan. Semua ada. Okey. So luar sudah bagi tahu kereta macam mana. Kita tengok dalam. Okey, kita tengok seat dia dulu. Nampak seat dia semua cantik-cantik lawa-lawa. Cuba sini sini ada sikit kurang span dia. Nanti kita boleh bawa balik. Okey. Nampak tutup tempat sini sekali pun cantik-cantik juga. Okey, I masuk dalam dulu. Tengok tepi. Papan dia. So okey lah, dia memang sikit-sikit cara ada lah. Tapi biasalah kita sudah 2018 tahun sampai sekarang pun sudah dekat 7 tahun ni kita. Tengok kam tepi ni original ni sampai bawah. Kapet pun sama yang ori. Ini kita tampar. Bawah pun nampak lah, tak terkena banjir ni kita. Nampak lah semua sekali. Cantik-cantik ini kita. Okey, kita masuk dalam. Okey, aspek dia memang ada booster juga. Okey. Mileage dia pun tak panjang jalan. Dia jalan 78150 km sahaja. Dia last time dia balik itu 63500 pergi balik itu yang full tour service. Lepas tu dia tak ada masuk lagi lah. Tengok sekarang sampai sini 927 lebih. Ini yang untuk auto gear itu minyak hitam. Okey, semua sekali ada dekat sini. Okey. Tengok tepi. Airbag sini satu loh. Okey. Tengah steering sini ada satu. Steering tengok nampak pun cantik-cantik juga. Okey. Yang nampak sini semua dalam yang ori ni. Okey. So ini kita I dapat so okey, very cantik. Okey. Tengoklah semua sekali. Okey. Memang cun-cun ini kita. Okey, so tengok power window. Okey, tengoklah. Boleh guna boleh guna. Empat semua boleh guna ni. Tengok. Okey. Atas momong dia pun cantik juga, nampak tak semua sekali sampai belakang. Tengok belakang seat dia. So kita sekarang pergi tengok belakang seat dia macam mana. Okey. Nampak belakang seat dia. Belakang macam kurang tutup orang lah, tengok. Semua sekali cantik-cantik juga. Okey. Tengoklah kapet dia sama juga semua ori. Yang ni tanpa saja. Nampak tak semua sekali. Belakang seat dia semua okey. Dalam semua sekali pun boleh tengok. Okey. Tepi-tepi semua okey, cantik-cantik juga. Ni gam sampai bawah pun sama yang cantik-cantik juga. Okey. So kita sekarang tengok untuk belakang.
Lampu dia pun tak ada kena besar apa-apa, semua clear. Tengok lampu dia. Okey. Beza belakang memang besar. Okey, so nanti sini boleh taruh berapa liter punya barang. Turun ke sini, I bagi customer tahu. Tengok tepi. Ini. Nampak lah semua yang original. Okey, tak ada kena langkah apa-apa ni, clear ni. Okey, tengok spare tayar. Nampak tak semua sekali? Okey, tong I kasih sampai tinggi, kasih tengok, nampak tak ini kan tepi. Semua yang ori. Okey. Kereta ini I pun suat Puspa Compify. Kalau nak lepok ini I pun boleh bagi tengok juga. Okey. Tengok bawah. Okey. So tutup balik. Nombor 3 pintu. I buka tengok. Nampak lah semua sekali. Ini kan sampai bawah. Sama juga. Nampak sama sekali. Okey. Clear ni kereta. Buka juga tengok. Nampak tak sama sekali. Tak ada masalah apa-apa ya. Tengok tepi, gam sampai bawah sama yang ori. Ini stiker original lagi. Nampak tak? Okey. Bagi tahu semua sekali. Okey. So sekarang kita tengok engine macam mana. I buka engine tengok. Okey, so sama juga nanti ini kita berapa cc horsepower, I buka sini, I bagi customer tahu. Kita tengok atas. Nampak tutup cover sama sekali ada juga span dia semua okey. Cantik-cantik lagi. Ini kan tepi. Nampak tak? Semua yang original. Okey. Tak ada kena buka ni semua sekali. Cantik-cantik original ni. Okey. So tengok dalam. Ini kan tepi, ABS, nampak tak panel dia? Nampak tak panel dia semua sekali ya? Semua cantik-cantik ya, kilat-kilat lagi. Nampak sama sekali. Okey. Engine so far tengok pun tak ada leaking, tak ada apa-apa, semua clear. Okey, very nice. Okey, I tunjuk tengok bawah, semua sekali nampak tak? Ada leaking, tak ada leaking, tengok habis. Okey, so kita tengok sama habis. Tutup balik. Okey, so sekarang kita pergi test ride ni kereta, bagi customer tahu kereta condition macam mana. Okey, let's go. Okay, so kita pakai speed, handbrake, masuk T. Okay, let's go. Ini motor dia sama, dia bukan pakai CVT gearbox dia pakai 4AD. 4AD gearbox dia. Ini nak tunjuk kasih tahu. Ini gearbox okay, very good. So baru ni motor sekarang sudah pakai CVT gearbox. 480 tak ada masalah banyak-banyak. Pakai pun sedap ini kita. Nanti tunggu kita lah. Bagi dia orang keluar dulu. Ini gembala. Sudah lama. Ini kita sekarang mau tapak pun tak ada lagi. Susah tapak lagi. Nombor cantik 8883. Tengok ini kita sengit juga. Tak ada apa-apa bising ni. Ini kita. So ini kita pakai balik atau lah kita condition macam mana I pun tahu juga. Semua okey, cantik. Okey, jaga-jaga kereta. Okey, jalan. Kereta memang smooth ini kita. I janji betul-betul ini kita. I tapak ini kereta I pun tahu juga kereta condition macam mana. Owner memang jaga baik-baik ini kereta. Tengok exover dia semua cantik. Tak ada bising, tak ada apa-apa. So betul I janji lah. Sekarang I ada rasa lah, kalau dulu punya 480 gearbox memang tak ada masalah apa. Yang sekarang baru punya CVT gearbox dia orang cakap sampai 100 lebih dia gearbox sudah ada sikit masalah dia. Ini I tak tahulah. Ini I tak tahu betul ke tak betul lah. Ini nak, kalau tahu orang boleh komen dekat bawah sini, bagi I tahulah kita ini betul tak CVT gearbox ini pertuami sekarang memang tak tahan. Dia semua orang ada komen sama cakap 480 ni gearbox memang bagus. Dia macam pick up ni time you boleh rasa dia main RPM main dia. Kalau CVT macam tak sesuai lah. Macam dia ada bunyi, dia macam ni pergi saja. So ini I tak tahulah. Ini so kalau ada orang tahu boleh komen kasih kita tahulah. 480 bagus ke CVT bagus.
So kita jaga-jaga kereta. Ini tengok mounting semua cantik ini. Semua cantik-cantik. Ini tak ada masalah apa. Memang cun-cun ni kereta aja betul pakai. Ni kereta sedap, minyak berjimat juga. Okey, jaga-jaga kereta, jaga-jaga kereta. Okey, jalan. Ini tahun 2018 ini modern dia. Kalau modern baru, I rasa 2020 ke 2021 keluar. Okey, I jaga motor, I nak pusing tengok license dia macam mana. Okey, kita pusing tak ada kereta, kita pusing tengok. Tengoklah. Sedap lah ni kereta. License memang tak dah. Okey. So kita nak pusing balik, tapi nak jaga kereta jugalah. Belakang ada kereta, kita tunggu sekejap. Ini memang I sudah test lah, I sudah tahu lah kereta ini memang tak ada masalah. Kanan kiri license dia ni semua tak dah. Dia tu rongsat pun tak dah. Okey, I sudah test. Okey. Jaga kereta, pusing. Tengok. I lagi sekali pusing tengok. Bagus. Very good ini kereta. Tengok. Tengoklah. AD gear dia smooth. Dia tukar gear dia. Dia macam ni. Memang sedap. I memang suka 480 ni kereta. Gearbox dia lah. Okay, so ini I agak-agak test pakai I main customer tahu sajalah. Kalau betul-betul minat ini kereta, dia boleh datang jumpa saya. Okay, so sekarang I balik ambil outfit. Kita nak cerita yang ini harga, kita nak jual kasih berapa. Okay, nanti kita jumpa. Okay, I sudah sampai kedai sini ya. Yang sini Pengiagaan Motorcar Konvoy. Ini ambil kedai sini. Okay, nak datang ni orang ingat kedai sini. Okay, so sekarang kita parking dulu. Sekejap cari tempat parking. Ke sini boleh. Okay, masuk key, handbrake. Okay, so sekejap kasih biar. Okay, so kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta berbeza 1.3 aspek tahun 2018 auto modern dia. Kalau betul minat boleh datang jumpa saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey, kita sekarang nak cerita yang ini harga. Kalau yang ini kita harga, kalau untuk cash I bagi harga 27,800 set tukar lama sama Puspakom. Kalau nak untuk part pinjaman tambah lagi 2,000, 29,800. Kalau betul minat boleh datang jumpa saya, tengok indikator dengan test drive indikator. Okay, see you later. Bye.